Menu makanan yang order customer Zu. Yang ini gulai si tongkol untuk nasi dagang. Raya pertama ni ya, menu raya pertama. Gulai tongkol ni dah masak, Zu cuma nak tunggu bawang ni layu sedikit. Sebab bawang tu Zu baru letak. Okey, dua tuyung ni, tuyung ialah panggilan pengukus yang bentuk macam ni untuk orang Terengganu, orang luar tu tak tahu. Okey, dalam ni ada nasi dagang dan dalam ni juga ada nasi dagang, ada dua. Okey, gulai tongkol ni Zu nak pindahkan ke dalam bekas customer untuk order raya. Zu tak bagi bekas Zu. Customer mesti beri bekas dia, Zu masukkan aja ke dalamnya. Okey, dah siap dah. Zu atur ikan. Zu akan masukkan kuahnya. Okey, ini ayam masak merah. Dah siap dah. Zu nak masukkan ke dalam bekas. Kat ujung sana yang Zu tunjuk. Ini nasi minyak. Tu, nasi minyak. Alhamdulillah. Dah kering. Alhamdulillah, dah hampir siap dah gulai kurma ayam untuk nasi minyak. Yang ni customer yang kedua ni. Alhamdulillah, dah siap dah satu gantang nasi dagang. Syukur. Gulai tongkol dah siap, nasi dagang dah siap. Zu nak tutup. Nasi dagang tak boleh letak dalam bocong tahan panas ya, untuk kekalkan dia punya fresh tu. Antaranya lagi adalah gulai daging. Ni untuk nasi minyak juga ni.